Selamat sejahtera kepada semua. Saya Hashika Madiwanen, umur saya 12 tahun. Saya dari SJKT Durian Tunggal. Hari ini saya akan membawakan kepada anda sebuah bicara buku yang penuh aksi dan misteri. Betul tu, buku yang bakal saya kupas ini bukan buku biasa. Ia mengisahkan tentang kuasa luar biasa dan misi menyelamat yang mencabar. Tajuknya ialah Akademi Gemilang Jejak Kuasa Alam, ditulis oleh Hani Ismail. Buku ini membawa kita menyelami dunia penuh keajaiban di mana sekumpulan pelajar Akademi Gemilang memiliki kuasa luar biasa. Jom kita kenali mereka. Pertama, kita ada Zusaimi. Dia mampu meramal masa depan melalui mimpi dan juga memulihkan kecederaan. Hebat kan? Seterusnya Azurin. Dia boleh mengampungkan diri dan mencipta puting beliung. Wah, bagaikan ribut taufan yang menggila. Jangan lupa Iskandar. Sentuh sahaja sesuatu barang, dia boleh membaca minda pemiliknya. Nak tahu rahsia orang? Dialah orangnya. Dan akhir sekali kita ada Aishraf. Dia bukan sahaja boleh menghilangkan diri, malah mampu membaca gelombang minda. Betapa hebatnya pasukan ini. Tapi segalanya berubah apabila mereka sedang bercuti dan menerima berita buruk. Mawar dan Dr. Mayang telah diculik. Misi mereka kali ini bukan calang-calang. Mereka perlu ke Gunung Ophir untuk menyelamatkan mangsa dan menghadapi Anakadiah Hedera yang misteri. Siapakah musuh sebenar? Dan yang paling menakutkan, siapa Sam Oka? Apa rahsia kuasanya yang boleh berkomunikasi dengan alam melalui minda? Adakah mereka berjaya dalam misi ini? Itulah persoalan yang hanya boleh dijawab jika anda membaca sendiri buku ini. Penuh dengan aksi, cabaran dan elemen persahabatan yang mengujakan. Buku ini sangat sesuai untuk semua peringkat umur, terutamanya kepada peminat cerita penuh aksi, kuasa luar biasa dan misi penyiasatan. Kelebihan buku ini ialah menggabungkan elemen kuasa luar biasa dan misi penyelamatan menjadikan cerita penuh aksi dan kejutan. Setiap watak memiliki keunikan tersendiri menjadikan mereka lebih mudah diingati dan disukai oleh pembaca. Penculikan dan musuh yang penuh teka-teki menambah elemen suspens dalam penceritaan. Sesuai untuk golongan remaja kerana bahasanya santai tetapi tetap menarik. Kelemahan buku ini adalah beberapa bahagian cerita mungkin boleh dikembangkan dengan lebih mendalam untuk memberi lebih latar belakang kepada kuasa watak. Konflik utama boleh diberikan lebih banyak kejutan agar lebih mencengkam emosi pembaca. Jadi, apa tunggu lagi? Dapatkan Akademi Gemilang Jejak Kuasa Alam sekarang dan sertai pengembaraan penuh mendebarkan ini. Saya jamin anda pasti tidak akan dapat meletakkan buku ini setelah mula membacanya. Sekian daripada saya. Terima kasih dan selamat membaca.